Bila sebut pasal ujian, pasti ujian itu diamai sekali dengan kasih sayang dan rahmat daripada Allah. Apabila seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada berita gembira yang Allah sedang nak sampaikan kepada mereka. Yang pertama, Allah nak abang kata Allah sayang dia. Allah sayang dia. Yang kedua, Allah nak abang kata Allah nak ampunkan dosa dia. Allah nak ampunkan dosa dia. Dan yang ketiga, Allah nak abang, Allah nak angkat darjat dia. Dan saya berharap dan saya berdoa moga mereka yang ditimpa musibah dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan dan ketabahan buat mereka. Wallahu a'lam.